cuti sekolah tempoh hari, saya dan family pergi jalan-jalan di Cameron Highland. Sampai awal, jadi terus cari breakfast. Terjumpa satu pot roti canai dan nasi lemak di sebelah Petronas Bincang. Inilah dia, nasi lemak gemuk. Sini ada macam-macam, tapi anak saya nak makan roti sarang burung. Nasi lemak nampak sedap, ayam goreng panas-panas, sangat menggodakan. Tapi malangnya hari ini saya vegetarian, jadi apa-apa pun tak dapat makan. Jadi anak saya wakil review pula kali ini. Tengok muka dia pun dah tahu roti canai pas. Sini kalau nak order air, kena berhati-hati sebab ada warning, makcik garang. Yang saya nampak, makcik muda je. Mungkin muka saya muka bodoh kot. Makcik nampak pun terus jam, terus tak erti garang. Yang belum pernah ke Cameron, anda kena tahu makanan di Cameron adalah lebih mahal dari bawah. Tapi bahan mentah di supermarket sama harga je. Pelik kan?